Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seterusnya saya meletakkan rempah cap ikan yang kecil tu sebanyak 4 bungkus. Kita campurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala rendang ni akan menjadi sedap insya-Allah dengan api yang cukup selesa. Kita nampak daging-daging tu berapa cantik kejadian dia. Daging tu kita potong square. Memang nampak cantik je kejadian daging dia tu. Kita tengok berbelah kecut sama je saiz dia lebih kurang. Ni yang special dah rendang rembau. Rendang ni bukan sekadar kita nak potong saja tuan-tuan. So skill nak potong tu kita kena ada. Dulu saya sempat belajar dengan arwah ibu saya. Apabila dia menjelang Ramadan ni, dia akan potong daging tu dengan penuh kesabaran. Jadi hasil dia insya-Allah akan menjadi sempurna. Okay, kita biarkan dia sekejap. Lepas ni insya-Allah kita akan masukkan santan. Seterusnya alhamdulillah apabila daging ni dah hampir kering, kita mula masukkan santan yang telah kita mesin. Kita masukkan santan sebanyak 12 biji kelapa, kelapa kampung, kelapa yang betul-betul tua. Barulah rendang kita ni akan naik minyak nanti. Alhamdulillah. Yes, kita kacau, bagi dia sebati. InsyaAllah cuma garam kita perlu letak lagi. Garam ni kita biasanya kita las lah. Kita akan letakkan garam secukup rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masukkan ke risik. Ni yang saya katakan tadi. Kita nak bagi kita punya rendang ni akan menjadi hitam. Kita letakkan 2 bungkus. Alhamdulillah. Last sekali kita akan letakkan garam. Lepas tu kita kacau je lah. Kita tunggu rendang ni akan masak. InsyaAllah mungkin dalam 1 jam lagi. InsyaAllah rendang ni dah boleh kita angkat dan dah boleh makan. Ada setengah orang